Because this boy is unique. Bayangkan dia dalam AMD punya projek pasukan nombor 2 je. On the bench saja. Tak ada orang tengok muka dia pun. Kita ambil dia, boom, terbang. Yang found dia is Luciano Figueroa dengan Benjamin Mora lah, yang nakkan sangat dia dalam first team. Masa tu saya tak tahu. Dia cakap, boleh tak nak ambil budak ni umur 16 ke 17 ketika itu dalam first team, to join the first team. Saya cakap, siapa? Kata Arif Aiman. Masa tu saya tak tahu. Then Lucho dengan Benjamin Mora cakap, okay, dia akan join training, datang tengok training. So saya datang tengok training, saya cakap, wih, siapa budak ni? Mana kau jumpa? Cakap, boss, this kid was playing JDT4 and JDT3. I want to put him first team. Cakap, are you confident? I said, at least, dia kata, at least bawa pre-season. Itu yang kita bawa pergi Dubai. Daripada situ saya cakap, put this guy. Itu juga main peranan kenapa confident Safawi down. Because this budak naik terlampau cepat sangat. And susah nak masuk balik first 11 pasal dia ada. Dan kita boleh tengok bila dia tak ada macam mana pasukan sekarang kan. Kita dah tak lagi, kita tak bahaya sebahaya apabila dia ada. Masa dia ada, dia memberi fear factor kepada opponent, fear factor. Dan dia juga memberi kita lebih bahaya dalam segi dangerous in attack. So hopefully dia okey lah. Saya rasa dia akan balik lebih kuat. Dia pergi jumpa doktor yang sama yang membuat operation untuk Dembele daripada PSG. So kita bagi dia apa-apa yang terbaik dia perlukan untuk dia kembali kepada prestasi dia. Tapi kita jangan rush dia. Dia muda lagi tu. Macam Arif, dia bernasib baik dia dapat exposure dengan first team. Jadi dia tak payah keluar. Pasal dekat situ je dia dah lawan Borussia Dortmund. Dekat situ je dia dah lawan FC Moscow. Dekat situ aja dia dah lawan pasukan-pasukan yang hebat masa pre-season. Dan juga pertandingan-pertandingan tertinggi dalam Asia. Seluruh Asia. Lawan dengan pasukan-pasukan Jepun, Korea, China. So dia dah ada that exposure. Dia dah tak perlu lagi international exposure.